So sekarang kita berada dekat luar office, dekat balcony, dan sekarang aku nak tunjuk korang kebolehan Hasselblad Teleconverter ini. So benda pertama yang korang buat bila korang dah masuk camera app ni, go to paling hujung, ada more dan ada Hasselblad Teleconverter punya option. Dan kita boleh utilize dia punya teleconverter dan korang tengok betapa jauhnya kita boleh zoom. Dan bagi aku benda yang paling menakjubkan adalah dia punya stabilization, sebab sebenarnya tangan aku tengah bergegar teruk ni kalau korang boleh nampak. Tapi dia punya stabilization not bad. Actually it's really good. Sebenarnya kalau tak ada stabilization ni bergegar dah dia punya ni. Tapi actually it's doing really well untuk stabilizekan gambar. Kita ambil tu gambar. And voila, itu dia kualiti gambar. And korang pun boleh nampak the details dalam gambar. Boleh baca sedikit. Adalah sedikit AI processing. Alright, tadi gambar teleconverter kan. Nah, sekarang kau tengok. Itu dia yang kita ambil gambar tadi. Okay, sekarang aku nak ambil gambar menara TM. Kita bagi dia stabilize sekejap. And boom. And tu result dia. Memang tak nafikan lah. Very special bagi aku lens ni. And korang nak tengok betapa jauh kan sebenarnya. Ni je. Tu kau nampak hujung itu dia menara TM. Alright, jom try benda lain. Sekarang kita nak ambil gambar kenderaan bergerak. And aku try cuba kita ambil kenderaan bergerak. Ya, itu dia. Aku tak nak ambil. Wow, that's actually pretty good. Even kalau korang ambil gambar benda bergerak pun tak ada masalah.